masa yang ketiga ya naik guys. Guys, Batu Keliki. pasal berapa tadi? Ya, mula-mula jalan tar, kerajaan, lepas tu jiwa murni, Jalan tadi Balak. jalan Balak, lepas tu jalan sawit, lepas tu jalan kampung, jalan hutan, lepas itu baru masuk jalan kerajaan semula. Nampaknya makin hulu makin maju. Makin ke hulu sungai makin maju ini. Tengok. Ada step yang cantik di hulu sungai macam ini. Ugap buta ke orang. Tengok. Ada view yang cantik jalan. Tengok. Bagi teman-teman yang belum pernah ke sini, boleh datang ke sini lah. Tengok teman-teman. Ini area di Hilir Wong Pelagus. Area Hilir Wong Pelagus. Seronok lah geng-geng cikgu ini macam Boleh bawa motorbike. Siapa ada Suzuki baru tu boleh bawa ke sini. motocross. Motocross Suzuki baru. Belum masuk lagi, bawa ke sini. Base room 250. Tapi hati-hati teman. Ini orang sebut batu gerah. Sejak kat Tak boleh ngerantar. laju, batu masih batu gerah. Sudah sejak kat ngerantai. Batu gerah ni bahaya ni. Kalau motorbike mau ngerantar dia, tak boleh laju. Brake pun dia ngerantar juga. Okey teman, terus ke menonton. Mana rampak menua hulu Sungai Rajang. Ni area sebelah hulu Nangamela Sungai Rajang. Ini jambatan Sungai Raya. Sungai Raya Batarajang. Tengok cantik jambatan dia. Dia punya abang adalah hotel raya di airport Kuching. Macam-macam dia tu. Hotel Raya seberang airport itu dia punya bersekutu tu, saudara bersekutu. Joint venture lah. Cantik view jalan di hulu. Tak sangka di hulu Sungai Raja ada benda macam ini. Kita ingat di bandar-bandar saja ada. Ini jauh hulu sungai. Baru pun ketapang lagi tu. Tengok pokok ketapang berapa tinggi itu. Baru pun ketapang itu. Kedegi saja pun ketapang sana. Okey. Cantik teman ya. Puas hati teman-teman. Pergi ke sini. Dari Kapit ke sini kira-kira 2,5 jam teman. Jalan tidak laju lah. Kira-kira 2,5 jam sudah sampai ke sini. 2 jam lebih lah kalau jalan laju. Kalau sudah biasa laju. Kalau sudah biasa 2 jam saja. Kami tadi bukan apa tidak dapat laju. Ada bawa barang, bawa beban, Kereta berat, baru lagi. kereta baru. Dan orang tua cakap pertama kali kita datang, rumput tanya kita, tekuyung tanya kita, rumput tanya pergi mana. Kakinya kita wai kukuyung. Oh kap lagu tahu ke kita nya ngasuh kita lama. Biasa orang tua cakap macam itulah. Kalau first time kita pergi memang ada lambat sebab semua rumput, babas, kuyung, pokok kayu tanya kita mau pergi mana, mau pergi mana. Akar melabu semua tanya. Kayu dah. Unai rumpung. Unai rumpung pun bisik ke? Nadai, unai rumpung ada itu. Okey. Ini kita punya bos. Tadi driver di belakang sana memuji bos ini. Orang off-road. Boleh tahan dia cakap. Bos ini siapa tidak kenal ini. Ini Di hulu sungai lah. hulu sungai bos ini. Ini kos ini. Ini kos bola sepak 7 division ini. Anak Irau kita. Tidak boleh. Ini cikgu dia lah ini. Dia hidup kena dunia. Cikgu saya. Ini anak murid saya itu. Saya lahir dalam dunia sukan. Belajar tidak pandai sebab suka sukan. Dia cakap tidak pandai. Saya silap lah. Dia ini pemain ATM Liga Malaysia dulu ini. Cakap tidak pandai. Dia main ATM Liga Malaysia ini. Jadi saya
bersyukur kerana cikgu saya jadi bapa saudara saya, jadi pendorong, pemimpin saya, sehingga selama-lamanya saya berterima kasih. Saya jadi seorang ahli sukan. Ahli sukan Walaupun yang tidak berjaya. dikenali, tapi saya bangga dengan hidup saya. Ahli sukan paling bangga. Dia ini satu-satunya pengadil Liga Malaysia. Dulu Orang lah, Iban. 2011 lah. Tahun berapa? 2011. 2011. Ini yang saya nak sebut tadi, Sungai Bening. Nanga Bening. Nanga Bening dari Ulu. Oh, Saruk saya. Saya ingat Melah dari Ulu. Nanga Bening dari Ulu. Teruklah ini dua orang. Tidak nemu menua. Tidak nemu menua. Itu sepatutnya kita rajin jalan-jalan. Betul. Jangan tidak boleh menua. Siapa orang Nanga Melah, orang Bening, boleh yang berada di Kuching. Orang Nanga Bening, orang Nanga Melah, orang Pelagos yang ada di Kuching, di Miri, di Johor. Bukan Johor, di Juror. Kuala Lumpur, Brunei, Singapura, Filipina. Boleh balik menua, rajin-rajin. Rajin boleh menua. Rajin. Jangan kita ada mana Raja Berdosia. Siapa di Papua, di Solomon Island. Jangan lupa. Jangan lama tinggal menua. Gawai ini mesti balik. Pedak kita, jalan kita. Boleh bawa kereta pergi sini lah. Kereta mate saja. Beli kereta kecil pun boleh bawa. Kereta sorong paling hebat. Gitu. Mesti pada thumbs up siapa kita Nengah Melah, Nengah Bening. Like. Okey. Datang ke sini. Jangan lupa like video saya. Jangan lupa subscribe Cikgu Samya channel lah. Pun apa yang kita ke mayu. Pun apa yang bantu banyak sini. Bantu gawai habis semua. Baik kami datang abang. Okey teman-teman. Sekolah kah? Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam setengah. Cuma kita ada tersasar lebih kurang berapa minit tadi? 10 minit. Ya. Jalan silap sikit tadi. Kita sampai ke SK Nanga Pelagus. Ini dia persekitaran SK Nanga Pelagus. Cari site. Asal ke di atas ni. Masuk kibak. Itu ada simpang. Oi. Masuk ke dalam kawasan sekolah. Site area inilah. SK Nanga Pelagus. Masuk SK Nanga Pelagus. Kita masuk dalam kawasan sekolah. Sebab saya tu belakang rumah GB dia cakap. Tidak jauh lah. Naik jalan Pulai ke jalan ke Peraran. Ini kita masuk ke SK Nanga Pelagus. Saya ingat saya datang sini ada 3-4 kali sudah, tapi masih era pakai perahu lah. Stop depan tu dulu. Lagi sidak yang ni kan. Sidak ini kan. Stop depan tu dulu. Dito lah. Stop dito. Okey, ini dia SK Nanga Pelagus teman. Okey teman, cantik view SK Nanga Pelagus teman. Sudah makan. Itu saya ingat asrama. Depan sana pejabat. Ini kuartus kediaman. Ini Dewan Serbaguna. Kita sudah pun sampai di lokasi sekitar pukul 12.05. Nak, ke depan lagi. Nak, cukup? Okeylah. Sampai di lokasi di SK Nanga Pelagus. Itu SK Nanga Pelagus, itu kuartus guru-guru SK Nanga Pelagus. Itu prasekolah. Lama sudah saya tidak pergi sini.
Kalau tidak silap, last saya pergi ke sini sekitar tahun 2015, 2014 ataupun 2015. Oke, ini side-nya. Api reverse pihaknya dah menjadi sama daya gerah ataupun tanya angus. Cuannya nanti tinggi. Cuan kan. Awak reverse lah. Oke. Balatan sudah dipunggah. Sudah di platform. Balatan sudah dipunggah dan dipasang di platform. Sekarang kerja memasang. Peralatan sebuah telepon Borneo Restu. Dia kerja memasang peralatan telekomunikasi giat dijalankan oleh para installer. Ada 3 orang pada hari ini. Itu buang? Hah? Oh ya, masih Guna apa? bila merasa Dulu berumah bang. Bang, saya ke rumah tuh bang. Saya dicatat. Ada payung. Oh, ada payung bang. Ada payung. Oh, payung sekalian nggak? Nggak boleh pegang bawah-bawahnya. Gitu. Debaya cun lagi. Debaya sikit ya. Ada buahnya. Akan cari tak pakai tak orang pun ada keluar keluar. Boleh beli tak? Apa? Kelapa muda, minyak kapal. Kerja installation sedang giat dijalankan. Buka pintu, buka pintu. Ini nak Sungai Menuan ya, udah disambung ah. Dah. Dah. Kayaknya orang sini hidup ya. Dah hidup ah. Dah. Darinya, saya nggak bisa orang nyata perahu kayak situ ya. Ya kah? Ya kini ya ke. Pakai biban nah, Leo nama. Ya ke dari kitanya. Asai kau kayak enggak. Dari kitanya dari mana? Installation berjalan dengan lancar. Para technician giat melakukan kerja masing-masing. Penyambungan akan dilakukan oleh orang lain. Kita ke punggah babang kita semula akan patah balik.